Assalamualaikum. Yang pasal Zainizam ni rancang apa benda kat ni. Yang polis tu melayan ke dia kenapa? Kan? Aku nak tanya yang polis perempuan tu, korporal tu. Yang inspektor tu kata jangan dilayan budak tu. Kan? Inspektor orang lama tu. Dia kata jangan dilayan. Sebab banyak barang curi tu. Pasal ganja yang dia kata kirim dekat aku pergi bawa balik polis tunjuk. Pasal ganja tu. Pasal isu ganja dia nak kenakan aku tu. Ada tak? Ni balik polis. Ha? Macam mana minggu sebelum pada tu, hak dekat pasar tu. 172 botol hak masuk dalam surat khabar yang aku ambil gambar tu. Kenapa tak ada tindakan daripada dia? Daripada mahkamah. Dan aku pula dapat bahan bukti tu, botol itu satu tempat. Dekat satu tempat, dalam kebun sawit. Balik, balik! Balik, balik! Dekat satu tempat dekat kebun sawit. Ni kawasan area dekat sini ni. Ni. Area kat sini. Tu. Ni nak tunjuk. Tu sawit tu. Yang botol itu sawit tu. Apa kena mengena Muhammad Yusri ni? Lepas pada tu dia khabar aku ni terbabit dengan aktiviti pengedaran dadah tu. Yang Muhammad Yusri tu dia khabar dia pegawai polis dekat situ. Dia training dekat mana, dia tamat, dia ambil PMR dekat mana, SPM dekat mana. Minta netizen, jabatan netizen ni bawa Yusri ni suruh tunjuk sekolah mana, meja mana. Okey? Tu kat situ. Tu. Tu. 1, 2. Situ. Yang kau ada ambil gambar gitu. Kan? Kat situ kan? Kat situ kan? Okey? Penjelasan dia dekat sini. Kita perlu penjelasan macam mana barang tu boleh keluar. Apa kena-mena dengan tu? Yang saya tahu aku, Miss Sepanyol ni, Tok Wan ni kena tahan dengan polis. Pasal aktiviti mencuri. Pecah gudang. Kedai telefon. Dekat Desaru. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi next video.